Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna fil jasadi mudghah. Nabi kata dalam badan kita semua ni ada seketui daging. Kalau daging tu baik, kita baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nabi kata kalau ketui daging tu rosak, jahanam satu badan kita. Kata Nabi SAW, ala wahiyal qalb. Nabi kata, ketahuilah, ketui daging itu ialah hati. Hati ini dia satu komponen dalam badan kita yang cukup penting. Very important. Kerana dia kontrol semua. Nak jadi baik, nak jadi elok, nak jadi jahat, nak melingkup, dia punya pasal. Susah nak jaga. Hati ini satu benda, susah nak kontrol dia. Susahnya nak jaga hati ini. Sampai kita orang Melayu kata, kalau ikut dia, kalau ikut hati, mati. Hati manusia boleh jadi macam-macam. Maka Nabi SAW doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh pusing-pusingkan hati manusia ni, tsabbit qalbi ala dinik. Kok mana cerita pun, hati aku biarlah kekal atas agamamu. Tuan-tuan, bukan orang minta, Nabi SAW yang minta.